Aunty Jenny. Tak mungkin ni aunty tu. Halal, okey. Saya nak order brulee series punya yang baru ni. Cream cascade dengan brulee boba itu kan. Semua normal lah. Okey. Oh, dapat stiker raya. Alright, terima kasih. Sekarang sudah masuk waktu terbuka puasa. Amin. Brulee series daripada Aunty Jenny. Dapat button badge dengan stiker raya. Alright, jom try. Brulee boba milk tea. Sedap juga. Bawah dia ada boba dengan macam ada puding karamel tu. Cream cascade brulee boba milk tea. Try sekejap rasa dia macam ni. Sedap. Serius sedap. Dua-dua ni aku ambil sugar dia half. Ais normal. Ni rasa macam minum kek pun ada. Kek karamel. Aku saja nak try sebab hari tu lalu dia dah ada halal. Kebetulan dekat pula dengan aku, so aku nak try. Ada dapat stiker raya dengan button badge buah oren. Siapa yang mengenali beliau, ini bukan Aunty Jenny, ini Ju Jing Yi. Kalau beli apa-apa dekat sini dapat stiker sekali. Okay, nice. So far semua sedap. Ini best, ini better. Alright.